datang pasti ramai. Ada tersadai kat kedai Mat ni. Hari ni nak ambil motor di kedai Mat. Ada? Cari tu. Tu lah. Tukar kasut baru tukar kasut baru. Ini kedai Mat yang kedai motor Mat. Motor Cikgu Ruzel ada tu ha. Motor Cikgu Ruzel ada. Mana Mat ni? Mak kap balik kap tu. Oh, weh ada ha? Weh ada. Ha? Mak weh. Ni motor Cikgu Ruzel. Ni cikgu nak ambil motor. Cikgu nak ambil motor. Dek motor mu ni dah. Tak ada kau bateri kali mak. Sekadar lah bateri. Motor berapa? Nak tayar kawin tu. Oh, mudah motor kawin. Baunya ada kan? Kita ada kosong ni. Dah start hidup mudah tu. Minyak tak ada. Clear. Jangan demo ya. Oh, tak apa. Okey, jom. Ambil motor dan mak tak ada. Kita terus ke rumah transit lah ni. Allahu Akbar. Rumah aku ke rumah rumah aku dari kedai mak ke rumah transit tak adalah jauh sangat. Lebih kurang dalam beberapa minit je. Okey, dalam beberapa minit sampai ha. Ini Kuala Betis lah Ini Kuala Betis. Lama tak jumpa korang Ada yang tertunggu-tunggu. Nanti memang ada yang ramai tertunggu-tunggu. Buka video Cikgu Rahas, ramai yang tanya mana Cikgu Off-Road, mana Cikgu Band, mana Cikgu Band, mana Cikgu Off-Road. Sibuk sebenarnya. Ada hal lah sikit, ada hal. Ni pula kenapa kereta ni. Macam-macam lah. InsyaAllah adalah videonya hari ni InsyaAllah ambil motor di kedai mak tadi. Habis tempoh hari aku suruh mak servis karburator. Lepas tu tukar tayar depan, tukar tayar belakang. Itu je lah. Tak ada problem apa-apa. Cuma tambah baik. Sebab tayar pun dah botak tempoh hari. Isi minyak dulu. Memang lambat kena tinggal lah. Semua orang dah pergi, tinggal aku dengan majlis je. Ada urusan yang penting di Kota Baru. Jadi gerak agak lewat. Ginilah Hujan. Jom, kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hujan lebat dari rumah transit lagi. Tak apalah jom lah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat datang ke channel aku, Cikgu Offroad. Ketemu lagi hari ni dalam suasana yang hujan lebat. Pukul 4.30 petang, lebih kurang macam tu lah 4.30 petang nak menghala ke pukul 5 petang. Hujan sangat lebat di Kuala Betis. Tak nampak jalan. Tak tahulah kami sampai pukul berapa petang ni. Aku cuma dengan Cikgu Matlan ni je. Yang lain dah gerak awal tadi. Lambat tinggal lah. Apapun, doakan kami selamat sampai. Assalamualaikum. Start. InsyaAllah kami sampai. Ini pun bunyi pula berentung. Hujan aku pakai tayar baru. Rasa macam belum agak serasi dengan tayar ni. Agak di hutan sana ada sinar cahaya tapi tak pastilah. Sebab macam keseluruhan gua musang ni dilanda hujan ni. Hari ni Sabtu. Macam biasalah rutin yang tak pernah berubah setiap minggu. Agak lama aku hitung dalam 2 minggu jugalah tak ada berkut udara dalam channel Cikgu Offroad. Hari ni aku mengubat kerinduan korang dengan suasana yang berbeza. Dan aku cuma berdua aja dengan Cikgu Majlis. Moga selamat sampai tempat yang dituju. Ini tayar tegang sangat. Rasa macam di lambung ombak. Mesti pergi kawasan ladang ni. Kerasnya. Hujan masih tak ada lebat sangat, renyai di kawasan ladang. Jalan agak kering sikit tapi tak ada basah sangat, mungkin sebab hujan tak ada lebat sangat Minggu ni
Hari Sabtu minggu ni. Hari Ahad aku gerak ke Perak. Hari Isnin aku sebab anak aku ada IV di UPSI Temuduga di UPSI anak yang sulung yang lepas SPM tempoh hari. Jadi dia dapat tawaran Temuduga, dapat arahan Temuduga di UPSI dalam bahasa Inggeris title punya. Jadi itulah ramai jugalah yang Temuduga itu, rasanya ramai yang hebat-hebat Melaka mau bakal nak jadi cikgu. Kalau ada rezeki insya-Allah lah. Kalau ada rezeki insya-Allah, kalau tak ada insya-Allah kita cuba lagi di lain masa Tapi itulah hasrat aku dan impian aku, nak tengok anak sulungnya aku. Aku nak tengok anak sulung aku berjaya dalam cita-citanya nak jadi seorang guru macam ayahnya. Doa-doa lagi lah kalian semua untuk anak sulung aku. Aku ada seorang je anak lelaki, yang lain 3 perempuan. Yang nombor 2 SPM tahun ni, dan yang SPM tempoh hari Alhamdulillah anak aku dapat keputusan yang orang kata cukup baik walaupun ada terkasar sikit tapi itulah. Kalau orang tanya berapa A kan, aku guna segan nak jawab, tapi Alhamdulillah lah dia dapat 7A 2B 7A 2B. Yang aku risau sekali tempoh hari ialah matematik sebenarnya, sebab masa percubaan, masa pemeriksaan sebelum ni matematiknya gagal. Tapi orang kata usaha yang tidak mengenal, orang kata dia berusaha, tapi Alhamdulillah lah dia cukup berusaha lah nak bagi capai target dia. Sebab kalau yang lain semua A, tapi kalau matematik kurang cantik, dosanya macam sia-sia jugalah. Jadi dia berusaha sebaik mungkin. Alhamdulillah dia dapat B+. Kan? Yang tersasarnya mata pelajaran yang kita tak pernah jangka. Tiba-tiba dia dapat sains pertanian, dapat B+. Sebelum ni elok je A. Alhamdulillah yang BI pula dia dapat B. Alhamdulillah yang BI pula dia dapat A. Jadi itulah. Aku pun aku syukur sangat-sangat kerana setakat yang termampu anak aku. Itulah dia keputusan pemeriksaan SPM tempoh hari akan datang perjalanan kita. Aku dah pesan dekat dia, Long, jauh lagi perjalanan kita Long. Ada banyak di jalan-jalan yang di kiri kanannya ada simpang-simpang, ada cabang-cabang. Dan kita kadang-kadang kalau kita salah tujuan, kalau kita salah perjalanan, maka tersesatlah kita. Jadi ayah agak macam tu lah, bapa agak macam tu lah. Pandai-pandai fikir ya, pandai-pandai pilih jalan yang baik. Bukan hanya dalam pelajaran aja, dalam perjalanan hidup kita ni dok. Perangai kita, tingkah laku kita, attitude kita, disiplin kita, semua kena mikir dong. Kadang macam itulah dia Kadang-kadang apa yang kita impikan kadang-kadang tak jadi kenyataan. Kadang-kadang apa yang kita impikan jadi kenyataan. Tetapi apa yang paling kita impikan, itu yang paling susah kita nak capai, nak garap. Jadi berusaha lah. Yang penting kata, yang paling penting dong, jangan tinggal semayang. Jangan tinggal semayang. Doa nombor 1 loh. Doa tanpa usaha ni, usaha saja tanpa doa tak jadi loh. Usaha dengan doa mengiringi, insya-Allah loh. Tuhan dengan tolong loh. Waktu tu lah pesan ni nanti lah tak dia gitulah. Hari pun masih gelap oleh bila sebab hujan macam ni. Hari pun macam cepatlah gelap Ini dia pasal ladang dalam hutan, tak tahulah macam mana. Bunyi ekor juga dengan tayar baru ni, dia macam terhuyung hayang sebab aku ni yang pakai tayar dari jenama lain, macam agak kekok sikit lah. Pasal ladang ni aku kacau je lah. Hujan pun renyai macam tu lah.
kampung orang asli Nombor 2 terakhir Ini kampung orang asli yang ada di kawasan ladang. Kampung Galang. Kerja ladang pun baru balik. Ni ladang. Okey, yang lah yang paling tinggi di ladang. Bukit ni memang orang kata berbatu teruk. Nak hati-hatilah sini, sekarang tergolek. Ingat masa mula dah, tempoh hari masa tim Avita datang hari tempoh hari, ada salah seorang peserta tergolek di bukit ni lah. Tak sempat nak break kat depan, member kat depan berhenti. Tergolek tengah turun bukit macam ni. Nasib baik tak ada apa-apa Hari ni aku cuma dengan Cikgu Mazlan aja, yang lain dah gerak awal pagi tadi. Dah gerak dengan hari tadi. Aku ni ada hal tadi Di minggu depan satu rombongan besar daripada LHDN HQ, Lembaga Hasil dalam negara yang datang berkunjung ke Balau untuk buat CSR dan ada satu dua program. Mana? Ha? Sungai. Apa ada? Sungai. Ke sungai. Oh, dah kulit api ke lah ni. Awak tak sedap tayar? Tak sedap tayar? Saya yang mobil tu ni. Tak sedap belakang, tak sedap depan, tak sedap. Nak lari semacam. Ni kalau dengar. Sungai ke sungai? Air tak ada besar sangat sebab tak hujan Tadi dia awal Kuala Betis saja yang hujan. Dah masuk pasal ladang ni dia macam gerimis, ada gerimis sedikit Walau jalan kering Kejap je ni kami pecut. Dia pun aku dengan Cikgu Majlis aje. Memang tak boleh berpisah dengan dia. Dia John ni kira di Gomusang aja, tapi aku dengan Cikgu Majlis sama-sama di Kota Baru. Dia di Tegayung di Melo Aku di Kadok. Itu kampung kami lah. Jadi kami ni gila-gila lah naik kereta Minggu ni naik kereta dia, minggu depan naik kereta aku. Gila-gila macam tu. Sebab kami satu tempat. Sebab tu aku kalau korang perasan aku dengan dia ni tak pernah, tak ada. Memang ada. Kecuali ada urusan yang lain yang kata yang penting kita tak dapatlah kami bersama Tapi kalau dalam perjalanan pergi dan balik ke sekolah, memang aku dengan Cikgu Majlis je lah Jarang aku bercerita pasal Cikgu Majlis. Selalunya cerita pasal mungkin Joy Lagi satu Cikgu Majlis ni dengan aku duduk satu bilik. Dia dengan aku satu bilik. Joy rumah lain. Joy ni rumah lain. Tapi kita kata yang paling rapat dengan aku Cikgu Majlis sebenarnya Yang lain pun rapat juga. Tapi Cikgu Majlis lah yang banyak. Kami sebenarnya banyak berkongsi lah kisah hidup, pengalaman. Kadang-kadang bercerita juga. Orang biasa orang lelaki lah dah borak-borak kan. Sebab kami dalam perjalanan satu kereta. Bukan gitulah. Macam-macam lah kami duk cerita. Berkongsi orang lelaki dia macam orang perempuan juga. Suka borak-borak, bercerita, meluah kan. Macam tu lah juga. Nampak macam air besar Air besar ni.
Air besar. Apa tu? Oh, air besar ni. Oh. Betul. Untuk nganu. Mana? Dok. Ada. Patah balik. Ni ikut laluan lain. Lama. Air laju tu kan. Lagi satu kami ni cuma berdua je. Tak padan kami nak tahan motor guna kudurat 2 orang. Kalau ada Joy lain cerita. Kalau air sungai besar, ini laluan kami, alternatif kami jauh sikit lah, tapi boleh lah, kurang-kurangnya tak adalah kami redah sungai ini sekadar untuk informasi lah. Tapi laluan ni kami akan ikut kawasan ladang lah. Dan di kawasan ladang ni pula ada banyak-banyak laluan tau. Jadi kalau yang mungkin pertama kali, kalau tak reti, tak tahu, kena ada orang guide lah sebenarnya. Sesat tau. Ada banyak cabang-cabang, bukit-bukit. Lepas tu kalau musim hujan memang licin lah. Kat sini, lagi satu kat sini pun macam sarang dia lah, macam sarang dia lah. Kan. Kalau malam tu seram juga kan. Tapi kami je lah. Kami ni dah setiap minggu macam ni. Kalau bisa segar biasa orang kata Dan kita akan lalu ikut Jambatan Sungai Biru ni. Ni Jambatan Biru orang panggil. Sebab jambatannya warna biru Tengok. Itu besar tu. Mungkin hujan lebat di belah-belah hulu, di belah-belah pos bala. Mana dah? Atas lalu. Dia buka itu pagar kau ni? Dia buka itu pagar? Kau ikut je laluan yang pintu pagar elektrik ni. Pak Joy nak terbabas tempoh hari. Aku ni tak berapa nak grip ni. Kenapa ni? Licin. Aku dah buang angin tayar. Mungkin tak biasa lagi Sebab bunganya ada beza sikit dengan bunga sebelum ni. Ladang getah kawasan ni. Lap dah ni pukul berapa entah ni, tak check pun jam. Tanda kat sini hanya motor je lalu Tengoklah jalannya
Kalau malam macam mana kalau malam? Macam ni jalannya kalau nak ngelak sungai, tak nak lalu ikut sungai. Tembus sampai sini. Hujan kan, pokok-pokoknya patutlah air besar hujan di bahagian-bahagian hulu ni. Baik, tukar tayar baru, bunga kasar. Kurangnya tak adalah motor mesin ni. Baru sampai sini, lepas Bukit Bula. Tengok kabut tu, ya Allah. Hai. Kabut tebal tu. Tak puas apalah kami sampai malam ni. Kabut tebal. Bukit Trekta Belum mara ke Bukit Exchange. Nampak tak? Hujan macam ni jalan je licin. Majlis abang besar tadi pun berterabur je Berdua dalam hutan sekarang. Aku dengan cikgu majlis je. Aku memimpin di depan. Bawa tak adalah laju sangat sebab licin, jalan je licin. Ada banyak lagi bukit yang kami kena gedah. Aku ni masalah lain tak ada sangat. Tapi aku masalah aku pek mata ni bila berkabut. Jadi pandangan aku ni jadi terhad tau. Aku kena baiki pek mata ni. Di Bukit Exchange sekejap. Awak kalau kau gone spek. Ha? Itu kabel. Mana? Spek kat sana. Kat sungai. Kau yang spek ni. Sebab
Bismillahirrahmanirrahim. Bukit Eceng. Lepas Bukit Eceng, sekarang hampir pukul 6 petang Dalam hutan ni lah keadaannya. Kalau waktu hujan aku nak belanja korang satu view yang sangat cantik di tengah-tengah hutan, iaitu kabus-kabus kabus-kabus. Sebab di lereng-lereng, sebab perjalanan kami ni ialah melalui lereng-lereng bukit lereng-lereng bukit. Sebab dulu ini ialah merupakan kawasan laluan balak. Jadi bukit-bukit ni ditarah di sekitar lereng-lerengnya untuk dijadikan jalan Lepas balak dah habis, dah stop, maka inilah jalan yang kita tengok sekarang Jalan yang kita nampak sekarang macam ni lah. Dan aku tak boleh laju sangat sebab jalan agak licin. Ini baru lepas di Bukit Eceng Jauh lagi, ada banyak lagi bukit yang kami kena redah, berbelah-belah bukit lagi. Tapi antara bukit yang paling utama sepanjang laluan kami yang akan aku rempus tak lama lagi ialah Bukit Panggung, Bukit Tapai, Bukit Bodoh 3, Bukit Merah, Bukit Pasir, Bukit Pelabu. Dan ada beberapa bukit lagi, Bukit Barong. Ada beberapa lagi bukit yang orang kata yang ni hardcore lah. Yang ni hardcore. Kalau musim hujan macam ni, dia akan merencatkan sikit perjalanan kami Okey, sambung lagi lepas ni. Tak sangka hari ni hujan lebat sangat Ingat kan lepas kawasan ladang tadi dah nampak macam tak adalah reda sikit, rupa-rupanya makin lebat. Bila berdua macam ni, ia akan jadi satu perjalanan yang agak mencabarlah sebab kita kuderat tak ramai. Selalunya ada joy, tapi hari ni aku dengan cikgu majlis je. Tak apalah Ada hari yang menyenangkan, ada hari yang orang kata ada kesulitan, tapi hala tujuannya tetap sama, nak ke sekolah nak ke sekolah. Cikgu Ruzal pun dah pakai motor KLX. Dia selalunya geng dengan Cikgu Rohab. Kadang-kadang aku akan kata sama-sama seiring dengan Cikgu Rohab. Kadang-kadang tak sama, tapi banyak tak sama lah. Dia suka gerak pagi, aku suka gerak petang. Dia jenis yang orang kata macam aku ni tak kisah sebenarnya. Bagi pun mampu, kalau boleh nak lewat-lewat daripada Kota Baru. Sebab kita kadang belum kuat lagi belum habis lagi nak memanja-manja, nak main-main dengan anak kan. Hati kurang gitu lah. Tapi semua orang ada family, semua orang ada keluarga lah. Masing-masing ada tanggungjawab. Jadi itulah sebenarnya Jadi sebenarnya hari ni hujan lebat ni. Bukit Kelabu tak tahulah macam mana banyak bukit sebenarnya ni. Ada permainan lah hari ni, senang cerita. Nampak lubang bila hujan ni air bertakung. Nasib baiklah tukar tayar baru Tayar baru ni bunganya mengancam sikit. Cuma aku tak biasa lagi terlamba je dia panjang okey lah ni. Jalan kering tadi dia macam tak stabil. Bila hujan ini makanannya lah Harap-harap gitulah. Jangan ada yang tumbang dah korang lama sangat nak tengok video aku kan. Tapi hari ni dapat pula korang nonton video yang ada permainan. Cuma depan aku tak ada siapa-siapa lah sebab aku yang buat lift. Aku majlis pula slow di belakang aku. Aku risau satu lagi. Kalau hujan lebat macam ni, pengairan macam mana takkan nak tunggu Itu yang bermain dalam kotak kepala aku sekarang Kalau macam ni kira lebat ni, harap-harap bolehlah kami redah Semeru dengan baik nanti Harap-harap begitulah. Sungai kecil ke sungai apa-apa,
Masa aku spek aku ni masalah sebenarnya. Tak nampak. Lancor. Bangun. Gerak dulu, lepas ni aku ambil video cikgu Majalai. Agak-agak ada tempat dah kau tak dapat tukar. Gagal. Licin tu, tak lepas itu. Tukar jalan. Agak raya baru macam ni lancar je. Cuma rider je, joki je yang orang kata yang macam gak lama, macam jarang-jarang bawa motor. Dalam beg aku ada makanan budak aku singgah beli tadi. Agak-agak itulah, kalau sampai sebelum malam boleh nampak dia orang tepi jalan, aku boleh lah bagi. Kalau tak ada, aku bagi esok lah, waktu kita petang ronda-ronda kampung. Penuh juga satu beg ni, penuh juga satu beg bawa makanan untuk dia orang. Bila hujan ni berbatunya licin. Seolah-olah macam bawa seorang je motor ni. Majalai ada kat belakang jauh. Mata meliar tengok depan kiri kanan depan. Betul kan dalam hutan. Kita kena lebih alert lah kat depan ni. Bukit Kelabu lepas ni mesti cantik kabusnya Tak percaya, kita tengok nanti lepas ni. Bukit Merah pun boleh lalu lagi. Ini baru sampai di
sebelum Bukit Merah. Aku tak pasti bukit apa ni panggil, tapi antara bukit yang terjabar juga. Nampak betul macam berkabus. Berkabus. Dalam keadaan situasi macam ni, jangan motor pacit, bearing sedang. Slow, bawa slow sebab jalan licin tu normal lah Jangan pecah bearing, layak pancit. Menjelai pula yang slow Dia kata macam aku seorang bawa motor gini. Saya cemerlang lagi ni. Bukit Merah. Ada bekas merah. Lepas ni Bukit Bodoh ada 3 Ada 2 Bukit Bodoh, 2 Bukit Bodoh. Harap Bukit Bodoh tak buat hal lah hari ni. Ai, sejuk pun sejuk ni. Slow macam ni bawa hari ni. Merah dari pandangan jauh Berapa episod hari ni agak-agak dapat? Bukit Bodoh pula Grahas pun dah makin improve dari segi adunan videonya dah makin panjang Itulah ukurannya kalau aku keluar adalah penanti Dia pun dah makin yakin apabila nak bercakap semua korang kena support dia kena support. Dan dia pun dah upgrade tu dia punya gadget untuk bagi korang tengok video yang lebih best lah Ini kabut tengok kabut. Ya Allah cantik ni kan. Tengok kabut. Belum sampai ke Kelabu lagi ni padahal. Slow je bawa ni. Tengoklah kabut. Sampai di Bukit Kelabu. Mana jago macam dah?
Lepas kita berhenti tunggu dia di Bukit Kelabu ni. Macam aku seorang pula bawa motor hari ni petang macam ni. Jelas dulu kat belakang, tunggu Bukit Kelabu. Inilah dia Bukit Kelabu. Asalnya dulu adalah kiri aku ni adalah bukit yang tinggi. Sekarang dah tak ada. Lepas dia kena kepala air tempoh hari. Hari ni hujan lebat, air besar kat sini. Aku risau cuma di bukit Ara, di Sungai Ara. Sungai tu kalaulah dibuat air besar, maka macam mana kami nak lintas untuk sampai ke sekolah? Adakah kami terpaksa menunggu macam tahun lepas selama 4 jam sebelum air surut reda sedikit? Kami redah juga dalam keadaan keterpaksaan. Inilah dia. Cikgu majlis pun tak sampai lagi. Rasa dia ada je belakang aku tadi. Tak ada nampak ni. Mana pula nampak tak sana? Lepas ke sana permulaan Bukit Kelabu. Air besar kita ni dah. Air besar ni. Takut Sengara dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi.